Amin. Saya Aisyah. Okay, kawan-kawan tahu tak kita kat mana? Kita dekat Changi Airport kat Singapura. Kita nak pergi Dubai. Dekat apa United Arab Emirates. Okey, jom. Okey, jom. Kawan-kawan, saya kira 12.30. Sekarang pukul 9 lebih. Dah 10 dah. So, sementara tu kita makan dulu. Enggak. Hai, sekarang kita nak naik kapal kita. Okay, kita ajakkanlah kita dah masuk kapal terbang. Sekarang kita nak masuk kapal terbang. Okay. Okay dah. Bye. Let's go. Bye. Ya, sikit tiba. Okey, okey dah. Okay. Hai Ahmad dah di dalam kapal terbang ini. Amin. Punya breakfast. Saya punya breakfast. Yes. Ibu punya, amak punya. Kita dah sampai Dubai. Thanks Emirates. Safely landed. Jom. Okay, kita nak naik train dulu untuk claim kita punya bagasi. Dia macam KLIA juga lah. Buat Singapore. Okey, kita dalam train nak pergi ambil luggage. Labu Club. Okay, sekarang kita nak keluar ke airport Dubai. Kita nak keluar dari airport Dubai. Okay, ni first time Dubai day one. First time pergi Okey, ini kita kat Old Dubai, Dubai Creek. Itu Dubai Creek. Ni korang angkat tangan baik. Anak baik dah. Kita kat Dubai Creek. Dubai Creek. Okay, now kita dah sampai Old Dubai ataupun Dubai lama. The version Dubai yang the actual version. Jom kita jalan-jalan. Ada Tengok bangun nanti semua lama-lama. Sekarang kita nak makan kat Old Dubai. Mama jangan. Sekarang kita nak makan. Ini kita ada satu set puri Arab style bukan mamak, dengan air teh
No sugar. Mango juice. Awesome. Okay. Okay. Okey, kita dah sampai hotel. Berhadapan je dengan Burj Khalifa. Sana tu. So, jom kita tengok. Okey, kita dah sampai hotel. Apartmen 2 bilik, 3 bilik air. So, ini ruang tamu dia. Ruang tamu, tengok luas. Ada meja makan. Ada pemandangan dia nanti level 43. So, Mana Dubai? menghadap bandar New Dubai. New Dubai. Okey. Nanti. Ini dia. You still nanti dulu. Tengok cantik. Sana ada tempat duduk. Sana pun ada tempat duduk. Oh, ada nasi dia bagi. Okey, jom kita tutup dulu. For safety kita tutup sebab kita ada children, small children. Okey, jom sekarang kita nak tengok bilik. Yang sana dulu lah yang paling besar di sini. Dan toilet kat sana, bathtub pun ada. Sana. Semua bilik ada view. Semua bilik ada view Nanti waktu malam mesti lagi cantik kan? Okey, jom. Kita tengok bilik yang kedua. Dia orang main PS5 tu ada sekali dalam ni. PS5. Okey. Yang ini kecil sikit. Yang ini ada bed. Sama juga pemandangan dia. New Dubai. Kat luar boleh healing malam-malam kopi-kopi. Okay. So, last kali nak tunjuk dia punya kitchen. Oh, dekat sini ada tempat simpan barang. Oh, situ toilet ni. Tempat simpan barang, storage. Ni apa? Oh, ini pun ada, kita ada. Oh, PlayStation. Okey, jom tengok dapur tu. Weh, please lah. Jangan. Woi. Apa dapur weh? Okey, this is the third toilet. Kitchen. Kita ada peti ais yang besar. Macam-macam boleh isi. I think Astaghfirullahaladzim. I'm recording. Mungkin kita perlukan yang sama untuk rumah kita di Europe. Okey, kita ada microwave, kita ada oven, kita ada jar, coffee jar, tapi tak tahu ada kopi dalam ni. Ada kopi, ada tea. Okey, ada toaster, coffee maker, complete. Ada stove. Kita boleh masak So bawah ada, dalam ni ada ada ni lah mesin basuh pinggan. Saya masuk kat mana? Mesin basuh pinggan. Mesin basuh dekat mana? Dekat sini
paling penting sekali ialah laundry. Taklah, tak penting sebab kita boleh basuh tangan. Okay. Ada sabun. Semua dah ada complete. Bye. I can do laundry happily. Bye. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak tahu, Hotel Lana ni bersambung je dengan Dubai Mall. Ada jambatan kat situ, lalu terus ke Dubai Mall. Kalau nak pergi Burj Khalifa pun dekat depan hotel je. Jom, jom. Nampak jaga kat situ. Bye. Dubai Mall. Okey, kita nak masuk Dubai Mall. Okay. Kawan-kawan, ni Dubai Aquarium dalam Dubai Mall. Ana tak pergi sebab hantu dalam pergi kat Thailand. Tak pergi. Kawan-kawan, itulah Dubai Aquarium. Free je nak tengok. Wah, tak tahu. Ada shop, ada shop. Sekarang kita makan al-baik dengan roti. Okey, kita dah sampai Burj Khalifa. Depan je dengan hotel kita. Sekarang maghrib dekat depan Burj Khalifa. Mama. Masih dia. Hampir lama. Dia belakang sangat. Belakang masih dia. Ni main kat mana banyak? Kita biar habis tanya. Tikran. Ini pemandangan Burj Khalifa di waktu malam.
cantik sangat-sangat. Oh, Sekarang Januari 2026, cuaca dia tak panas sangat, sejuk. panas. Hotel kita dekat depan sana saja. Okey? Tenang eh. Gambar dia paling banyak tak hari ni. Tidur eh? Nanti dia kata saya belum pergi. Saya pergi tapi saya tak berjaga. Jadi saya consider tak pergi. Mini. Bagi makan tengok. Dia berangkat lagi. Okey, sebelum kita balik kita nak beli groceries dulu. Nak beli roti, beli air semualah. Macam ni. Ni Aisyah. Aisyah.